Katakanlah tuan-puan juga nak jadi dealer, tak ada masalah. Itu lebih baik. Tuan-puan, mana lebih baik kita menjadi dealer emas ataupun menjadi penyimpan emas biasa 10 kali ganda, 20 kali ganda? Lebih baik kita menjadi dealer emas. Sebab apa? Sebab dealer emas ni tuan-puan melalui syarikat Publigo. Kita buat tabungan sendiri, kita dapat upah daripada syarikat Publigo. Saya terpaksa terus terang. Saya terpaksa bagi tahu kepada semua. Kalau ada orang tanya saya, Cik Khairul Ali, mana lebih baik kita menjadi dealer emas ataupun menjadi penyimpan emas biasa? Saya akan bagi tahu, lebih baik kita menjadi dealer emas. Cuma tak kisahlah tuan-puan nak jadi dealer ke, nak jadi penyimpan emas biasa ke, tetap kena mula menabung dulu. Biar pandai dulu. Mula dulu serendah 100, 200 dalam akaun tuan-puan sendiri. Belajar dulu menabung. Keluar kad emas, pergi ambil emas di cawangan Publigo terdekat. Nanti boleh jadi dealer. Jadi dealer macam saya juga. Kita sama-sama belajar. Bimbing masyarakat menabung emas dengan cara yang betul. InsyaAllah buat dengan ilmu. Tuan-puan juga boleh menjadi dealer macam saya. Cuma perbandingan antara dealer dengan penyimpan emas biasa, lebih baik kita menjadi dealer. Cuma kena belajar lah. Kena belajar. Tak kisahlah nak jadi dealer ke, nak jadi penyimpan emas biasa ke, tetap kena buka dulu akaun emas secara percuma. Nanti kita boleh pilih sendiri nak jadi dealer ataupun penyimpan emas biasa sahaja. Tak ada masalah, tak ada paksaan. Tuan-puan, kalau kita tahu, kalau kita faham, untuk kita menjadi dealer emas melalui syarikat Publigo sebenarnya percuma sahaja. Cuma kita kena beli emas dalam kuantiti tertentu. Emas kita dapat, title dealer selamanya kita dapat. InsyaAllah. Kalau kita faham, percuma sahaja untuk menjadi dealer emas melalui syarikat Publigo, percuma.